untuk makanan Abang Jamil, kita orang ada seperti sebelum ni. Memang kita orang bagi 10 out of 10 lah untuk makanan. And untuk hidangan untuk pengantin pun memang sedap. Favourite saya rasa ikan sakap juga. So event malam memang sejuk. And letih tu memang letih lah. Maknanya nak gambar semua orang. Tapi dengan Tuan Kemudian Mael sebagai floor manager, everything smooth. MC pun memang peranan untuk kontrol kita orang pergi mana-mana semua. Terima kasih banyak. Scripted kan? Apapun yang kau cinta dan segala usaha. So untuk timku di semasa majlis, kita baru jumpa betul-betul hari majlis. So memang semua bekerjasama, semua friendly, semua fun-fun. Kita orang yang nervous ni pun tiba-tiba boleh senyum lagi dengan proses semua memang helpful. Majlis memang nampak ceria lah, happy lah, semua cakap. Okay, so untuk flow semua memang nampak macam strict, ada protokol semua, tapi for a reason lah. Video cantik, gambar cantik, so kita orang puas hati lah semua maknanya. Semua pilihan betul lah saya pasal Abang Jamil sebab Abang Jamil dah complete dengan fasilitas tandas ke, solat, bilik pun semua air condition, meja lampu semua okey. So maknanya terutama yang puas hati dan benda pun semua selesa. Okay, untuk pasangan di luar sana yang mana nak cepat majlis kahwin, Abang Jamil ni memang senang. Cuma all in one, korang tak pernah kita bising cari semua benda, diorang akan sajikan semua benda pada A sampai Z. Proses semua memang kita bagi 10/10. Sebab all in, I mean semua benda dah tersedia lengkap and tempat pun cantik and everyone pun very helpful and dia punya flow semua pun very nice, very smooth macam tu. Untuk overall majlis 1/5 saya bagi 10/5. Bagus. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.